Siapa yang sesuai makan Zenkoso? Orang yang ada masalah GERD sangat sesuai ambil Zenkoso kerana penghasilan acid reflux dalam badan tu ada terlebih. So, enzim yang sepatutnya breakdown acid reflux tu tak aktif. Zenkoso ni terbukti secara klinikal dapat mengawal kadar bacaan gula dalam badan secara berkesan, di mana ia mengaktifkan enzim yang menghasilkan insulin. Selain daripada tu, Zenkoso juga sesuai untuk orang yang ada masalah gout. Orang yang masalah gout ni, dia ada lebihan asid urik yang dalam badan. Jadi, Zenkoso ni bantu mengaktifkan semula enzim untuk menguraikan asid urik tu. Zenkoso ni membantu melancarkan pergerakan usus dan membantu sistem perkumuhan dalam badan kita. Jika kita nak anak-anak kita dapat nutrien daripada apa yang dia makan, kita bekalkanlah Zenkoso ni kepada anak-anak kita. Zenkoso buah ni, satu botol ni ada 520 biji. Cara untuk makan dia, sekali makan 8 biji. Untuk yang ada masalah kesihatan, 3 kali sehari. 8 biji pagi, 8 biji tengah hari, 8 biji malam. Zenkoso ni wajib untuk kita boost metabolisme kita yang semakin lemau, terutama mereka yang semakin menganjak usia 40-an. Untuk kita yang dewasa ni, terutama yang mempunyai masalah paras gula tinggi dalam darah, sangat sesuai amalkan Zenkoso ni. Yang mana ia berfungsi untuk menstabilkan paras glukos dan lipid dalam darah. Untuk yang nak dapatkan Zenkoso, jangan lupa klik link di bio saya.